Woi. Apa di kau sodok tu? Mana ada buah sawit tu? Oh. La salatullah salamullah. La. Woi, ni ngapa sini? Latihan hari. Kasar mak lah tanah ni. Mikir uncik sawit dia. Oh tidaklah, atuk kami ketua masjid. Ayah aku ketua pemuda. Oh, tak mungkin lah. Tidak. Kalau mikir mencuri, aku nak numpang. Biar ramai sikit kita mencuri. Pencuri aku pun. Daripada aku ni. Oh, dia ni. Kalau aku suailah mencuri. Nenek moyang aku mencuri semua. Kalau mikir ni Kalau gitu tak lain lagi. Yolah. Duduk dah dulu berbual. Santai. Apa menak badan ni dah. Sampai kau dulu. Dikau lama kerja mencuri sawit ni dah. Mencuri lah kerja aku. Kalau tak mencuri macam mana nak beri bini makan? Belum lagi nyelot. Kalau gitu yuk langsung je. Kang kena tangkap kantor polisi kita lepas kang. Tak tahu ni kau arti ya. Tak pengalaman ni. Mencuri sawit ni kalau tak seton tak tangkap dah. Kalau setakat 2, 3, 4, 5 tungkap bebas. Sedap juga Aku semenjak mencuri sawit ni lah. Rumah aku agak beremas. Kau tidak melopong. Kalau macam itu, dikau tukang dodos, dikau tukang untai orang, dan aku tukang kutip. Macam mana? Bodoh kau ni. Buat je selamba macam kebun sendiri. You juga buat tak ada aja orang nodas macam kebun ayah awak. Tentu orang tak perasan, tak sangka awak mencuri. You mantap kau ni. Ambolah nodas kebun awak. Kak. Ya, nadas. Ya kak. Jadi macam mana ni pak? Duduklah dulu situ. Tunggu orang nimbang. Ya. Ni ke lama mencuri sawit anda? Kalau sawit ini langganan kami mencuri tiap hari. Tak marah tuan mereka curi ni. Tuannya bodoh. Tahu pun tidak sawit dia hilang. Cuma kami mencuri tak banyak tu, 2-3 tungkahnya. Tapi semenjak dia kau ngajar ni, jadi seton. Cuma bahayanya kalau satu ton macam ini ni, kalau tangkap kasus awak. Cuma awak mencuri tu kan tak mengendap. Selambui macam punya ayah awak. Itu hebatnya. Kejap aku nak beli aiskrim. Cakap aus dah. Betul ke tu? Baik pula kawan satu ni. Baik hati modalnya. Minum dah tu. Ini bu keren. Masih banyak lah. Sudah tu. Sedap Lemak. Habiskan. Macam ni kau? Kena kau dah. Siap. Halo, ini Pak Polisi? Ya. Ini Pak, ada orang curi sawit saya Pak. Banyak enggak? Kira-kira lebih 1 ton Pak. Oh, bisa proses. Di mana tu? Di proyek Pak. Okey, saya ke sana. Okey, segera Pak ya. Saya tunggu.